Parent-child online class. Ramai lagi yang belum faham lagi ni. Kelas ni bagaimana dan tak boleh nak bayang kelas tu macam mana. Okey, ini adalah playgroup secara online yang pertama di Malaysia, iaitu playgroup di mana secara online yang ada involvement of parents dan juga anak-anak kepada parents tersebut. So dalam satu platform online tu, okey, kita ada parents dan juga anak-anak dalam tu. Kelas ini kelas ini dibuka per intake sahaja, bukan setiap bulan, okey. Jadi setiap intake, aktiviti yang diberikan adalah berbeza walaupun anak dalam kategori usia yang sama. Pattern intake setiap tahun adalah secara selang sebulan. Contohnya kita mulai Januari, Februari tak ada, kita pergi kepada Mac. April tak ada, kita pergi kepada Mei. Maksudnya selang sebulan je dia punya pattern intake setiap tahun tu. Okey, boleh faham? Jadi dalam kelas ni sangat-sangat fleksibel because parents tak perlu nak on live ataupun Zoom dengan teachers, which is kita masuk semua melalui apps Telegram sahaja. Okey, semua kelas jalankan melalui Telegram application. Setiap pendaftaran dibuat, parents akan dapat link ke kelas masing-masing melalui email dan WhatsApp. So you just can click the link and then straight away go to Telegram application and you will be in your right class. Okey, ini adalah sistem pembelajaran dalam kelas. Macam mana kita nak belajar dalam kelas? Okey, satu minggu parents yang ada dalam kelas tersebut akan dapat 2 task aktiviti berbentuk file PDF dan berbentuk video demo. Okey, tengok di sini saya screenshot. Okey, ini daripada dalam apps Telegram lah, dalam kelas masing-masing, dalam group masing-masing. Okey, so saya akan berikan dekat parents satu file berbentuk PDF begini. Kemudian 2 video, okey, untuk parents rujuk cara nak melakukan bersama dengan anak, okey. Jadi dekat sini tak ada time yang spesifik. Okey, akan berikan aktiviti ni 1 minggu 1 hari sahaja, iaitu hari Ahad. Okey, nota ya, tengok sini, kelas ini tidak perlu hadir live coaching pun. Sangat fleksibel. You want to come inside the class pukul 9 pagi ke, pukul 11 pagi ke, pukul 1 tengah hari, boleh juga, tak ada masalah. You can always view the video, tak perlu tunggu siapa-siapa pun nak live. Alright, boleh faham? Okey, jadi dah dapat task masing-masing. So kita kena buat apa? Kita ada pembelajaran 2 hala. Apa saja yang diberikan melalui homework tadi, task aktiviti dalam video tadi yang diberikan melalui PDF tu, parents perlu hantar homework masing-masing. Setiap task yang diberikan, mamis perlu menghantar homework berbentuk video. Durasi lebih kurang 2 minit. Boleh juga up kepada 5 minit. Okey, setiap task mestilah submit 3 kali submission, iaitu progres 1, 2 dan 3. Okey, cuba tengok ni. Tengok ni, siapa yang dah siap hantar, mami mana yang dah siap hantar, tick right, tick right, tick right. Progres pertama tick 1 kali, progres kedua tick 2 kali, progres ketiga tick 3 kali. Ni dah video dia. Durasi dia tengok 54 saat. Yang ini durasi berdurasi 2 minit. Okey, kalau diperhatikan betul-betul di sini ada hashtag. Ini adalah task nombor 2. Jatuh pada minggu keempat, task aktiviti ini. Ini adalah progres yang ketiga. Siapa nama anak ni? Anak nama Alisa. Nampak? Contoh P3 pada hashtag ini melambangkan progres anak yang ketiga. Okey, jadi kita nampak ya di sini, usually pada progres 1, video pertama anak jarang nak dapat skill beraktiviti dengan betul dan objektif juga jarang dapat dicapai kan. Setiap moms yang hantar progres 1 akan mendapat semakan daripada pendidik. So you don't have to worry sebab mamis dah ada dalam track yang benar, dipantau dengan rapat sekali oleh pendidik. Okey, kemudian kita akan suggest apa yang perlu diimprovise pada progres yang kedua. Baca dulu apa yang perlu baik pulih, kemudian barulah record dengan anak untuk progres yang kedua. Masuk je progres kedua, barulah mula nampak anak dah faham dan mulai adjust body dia untuk sesuaikan dengan skill-skill yang diperlukan untuk beraktiviti. Hantar lagi, kemudian mami akan diadvisekan untuk buat progres yang ketiga. Okey, jadi anak dah berjaya main independently tanpa bantuan parentsnya pada progres yang ketiga. Okey, sekarang kita dah tahu dah konsep kelas ini bagaimana. Dah jelas dah kelas ini sebenarnya kelas yang mempunyai pembelajaran 2 hala kepada parents. Okey, jadi kita tengok material yang diperlukan pula bagaimana. Almost 80% guna barangan dalam rumah sahaja. Material akan diberitahu, bukan dipost, bukan dihantar. Okey, kita akan beritahu dalam kelas sebelum lesson bermula. Semua list ini adalah untuk sebulan sesi pembelajaran dalam kelas. Jadi kita akan beritahu awal 2 minggu sebelum tarikh sesi pembelajaran kita bermula. Mudah untuk parents order barang daripada Shopee ke atau apa-apa platform market dan sebagainya. So ini adalah contoh material list yang akan diberikan sebelum kelas bermula. Okey, jom kita intai sedikit kelasnya bagaimana. Betul-betul nak bagi imagination kepada mami ni, faham betul-betul jelas kelas ni macam mana. Baik, kita tengok ya, ini adalah kelas 2A untuk anak-anak yang berusia 12 bulan sehingga 17 bulan. Okey, kelasnya begini. Tengok ya, seperti yang saya inform tadi, mami akan mendapat PDF.
Okey, PDF file berbentuk begini. Kemudian berserta dengan 2 video. Okey, menunjukkan macam mana cara kita nak buat dengan anak yang berusia 12 hingga 17 bulan dan apakah barang yang diperlukan. Inilah kedua-dua video yang dimasukkan. Kemudian, ini adalah checklist. Siapa yang dah siap, letak di sini nama. Okey. So, kita akan tengoklah. Kita akan tengok submission daripada parents bagaimana. Ini submission daripada parent. Nampak ni? 2 minit 27 saat. Siapa ni? Nama anak Ali Rifki. Ini adalah submission yang pertama, Mam Su. So, bila dapat je video ini, teacher ataupun pendidik akan membuat semakan. Tengok semakannya? Ini dia. Okey, akan diberikan di sini. Apakah yang akan diberikan? Attention span, pemahaman konsep, joint attention, kosakata, mahu mengulang aktiviti and all. Okey, apa yang perlu di-improve? Pincer graphs perlu di-improve. Okey, jadi kita tengok di sini. Next kena buat apa? Untuk video kita nak improve mana yang kurang? 1, 2. Okey, 2 sahaja point yang perlu di-improve. Nampak ya di sini? Setiap mami yang ada perbezaan perkembangan anak, okey, mendapat komen yang berbeza untuk penambahbaikan. Tidak sama. Kita custom setiap marking kita, tak cincai sahaja buat untuk bagi parent faham tentang perkembangan dan speed of learning anak-anak. Jelas? Kita baru dah buka. Be ready. You know what you supposed to do. Adjust your time. Don't worry. Kita akan belajar banyak perkara ya dalam perencanaan kelas ini. Straight away, click the button, register. See you in class.